Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ni, Isa dapat tiket balik raya ni. Mak seronok dengar Isa boleh balik raya tahun ni. Mak minta maaf ya Isa. Tahun ni tak dapat nak buat kuih raya sebab tak ada duit. Oh, tak apa, Mak. Nanti Isa balik, kita raya sama-sama tu, Mak. Okeylah. Betapa ku rindu. Isa, kau kenapa ni? Tak ada lah, Mak aku. Tak tahu lah, Mak aku dia tak ada pergi raya lah. Lepas tu kau nak buat apa? Ya, dah fikir. Ku rindu Kalau bis raya tak ada, mungkin aku beraya denganmu. Kita semua kena bantu Isa. Kegembiraan Hari Raya bukan pada kemewahan, tetapi pada kasih sayang dan keikhlasan berkongsi. Kami ingin mengucapkan Sedikit biskut tetapi penuh kasih sayang.